Cara memilih saiz emas. Gold bar 5 gram dan gold bar 50 gram. Mana satu simpanan yang lebih baik? Sebenarnya dalam simpanan, anda mesti meletakkan matlamat kewangan yang ingin anda capai. Jadi antara gold bar 5 gram dan 50 gram, pilihan yang terbaik sebenarnya bergantung kepada matlamat anda. Jika matlamat anda adalah untuk menunaikan haji, simpanan untuk berkahwin, deposit beli rumah, maka gold bar 50 gram adalah pilihan yang lebih sesuai untuk anda memaksimumkan keuntungan. Tetapi jika matlamat anda adalah untuk menggunakan wang yang sedikit seperti simpanan kecemasan, tabung pendidikan anak-anak ataupun persaraan, gold bar 5 gram lebih sesuai kerana anda tidak perlu jual atau pajak emas dalam jumlah yang besar. Dengan simpanan serendah RM100 menggunakan Economas Gap, anda boleh kumpul gram emas sikit-sikit sehingga anda capai gram emas yang anda mahu, sama ada 5 gram ataupun 50 gram. Simpanan ini tiada komitmen dan tiada charge. Bagi yang sudah ada matlamat simpanan dan ingin menyimpan dalam bentuk emas fizikal, anda boleh isi borang sign up di bio saya untuk saya bimbing anda dalam cara dan langkah-langkah simpanan emas yang terbaik untuk anda.